aku nak share mitos-mitos yang orang selalu ingat ini adalah cara yang terbaik untuk buang perut buncit. Tahun 2025 ni aku tak tahulah ada lagi orang yang percaya dengan mitos ni. Yang pertama pasal sit up ataupun crunches, exercise perut lah senang cerita. So exercise ni dia akan menguatkan otot-otot kita pada bahagian perut korang ni, tapi dia bukanlah exercise yang boleh menyebabkan perut buncit korang hilang. Ini adalah mitos yang agak besar. So guys, ingat, no such thing as spot reduction. So mitos yang nombor 2 berkenaan dengan skip ataupun cut nasi. Aku rasa kita semua pernah buat benda ni sebab nasi ni adalah makanan ruji kita. Yes, berat korang boleh turun, tapi dia bukanlah entirely correct. Mitos yang nombor 3, magic product. Macam-macam lah dekat pasaran sekarang kan, pasal detox lah, bengkung lah, apa benda segala, krim lah, semua. Itu semua aku boleh katakan bazir duit je lah. Okay, jujur, berapa ramai kat sini yang dah cuba macam-macam cara nak buang perut buncit korang? Sit up sampai beratus kali, skip makan nasi, pakai bengkung macam-macam, tapi last-last perut still sama juga. Bunyi familiar kan? Hari ni aku nak share rahsia sebenar macam mana nak buang buncit. No shortcut, no gimmick. Yang ni memang proven berkesan kalau korang konsisten. Let's go. Alright guys, welcome back to the new video.